Assalamualaikum, saya Muhammad Alamin. Pada hari ini kami akan memperkenalkan Taman Pusat Sumber Sekolah. Dan sekarang saya akan memperkenalkan para wartawan. Wartawan pertama ialah Nakib, wartawan kedua ialah Fakih, wartawan ketiga ialah Johan, wartawan keempat ialah Iliha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nakib Irfan bin Muhammad Nafis melaporkan dari sudut yang cukup istimewa di sekolah kita. Taman Pusat Sumber Sekolah atau ringkasnya Taman PSS terletak berhampiran perpustakaan utama. Taman ini menjadikan tarikan baru warga sekolah yang mendambakan ruang bacaan yang santai, segar dan penuh inspirasi. Taman PSS ini dibina dengan konsep ilmu dan alam, menggabungkan elemen landscape hijau, tempat duduk berbumbung serta buku mini bagi murid peluang membaca dalam suasana terbuka. Di sinilah murid boleh menikmati bacaan ringan selepas rehat atau mengadakan sesi membaca berkumpulan. Menurut Puan Zarfin Edra Binti Abu Hassan, Guru Media PSS, taman ini adalah satu inisiatif untuk membawa konsep literasi keluar dari ruang tertutup dan lebih dekat dengan alam. Ia menggalakkan pembelajaran santai dan aktif. Seorang murid yang bernama Ahmad Muhammad bin Jasmin dari kelas 2 Abu Bakar pula berkata, "Saya suka baca buku di sini sebab sejuk dan tenang. Rasa macam membaca di taman sebenar." Taman PSS kini menjadi nadi baru kepada aktiviti membaca di sekolah. Diharapkan ia bukan sahaja memperindah kawasan sekolah, malah menyemarakkan budaya ilmu dalam kalangan semua warga. Dari Taman PSS, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad, saya Muhammad Istiar bin Muhammad Syukur melaporkan untuk anda. Mari kita semarakkan amalan membaca di mana-mana bila-bila masa. Sekian, terima kasih.